H11 ni communication error. Ni kalau dah putus macam ni, macam mana nak communicate Indah dengan Outdoor? Jom kita settlekan ni. Kejap je. Okay, tadi kita dah check wire dia geput. Wire dia geput kan? Dia pakai kabel ni bukan pure copper lah kan? Jadi saya dah try bypass kan? Semua wire kita tukar kan? Dia bila satu wire dah geput, possible kat dalam tu pun geput dah. Jangan pakai lah kan? Tarik baru. Sekarang Alhamdulillah dia dah hidup. Tengok current dia. Current dia 4.8 48.5 lebih ni. Yang ni mesti tak sejuk top up gas, tak sejuk top up gas. Tengok dia punya current ni sepatutnya jalan berapa? 3.6 saja. So sekarang kita akan buang dia punya gas kan. Dia sebenarnya abuk. Ni abuk, tapi saya tak boleh buat hari ni kan, jadual padat. Okey, nampak tanda ni dah fungsi, dia dah berpeluh. Dah sejuk, alhamdulillah. Kan? Yang ni Panasonic inverter. Okey geng. Lega tu nyaman.